Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Harasya TV, wartawan anda dari TV PSS di Raya. Pada hari ini, 24 Mac 2025, sedang berlangsungnya Majlis Watika Pelantikan Badan Pengawas bagi sesi tahun 2025. Majlis ini merupakan agenda tahunan sekolah yang dilakukan untuk mengiktiraf Badan Pengawas sebagai tanda mereka menjalankan tugas pada sesi tahun 2025. Apakah pesanan dan harapan Tuan terhadap Badan Pengawas SK Bukit Raya yang baru saja dilantik sebentar tadi? Okey, dulu saya ucapkan tahniah lah kepada semua yang dilantik. Jadi pengawas ni tidaklah tidak tegas. Bukan pengawas ni tidaklah bertindak tegas, bukan ditakuti. Jadi jangan takut untuk bertindak tegas dalam melaksanakan tanggungjawab, ikhlas dan bertanggungjawab. Daripada saya, Muhammad Harasya TV, wartawan TV PSS di Raya anda. Jangan lupa like, share dan subscribe TV PSS di Raya.